Siapa yang hantu jeruk kena makan benda ni. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese dia, tak tahu nampak ke tak? Nampak. Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dung-dung-dung. Sesiapa je mau tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu produk yang viral dekat TikTok. Kalau kau tengok, orang kata apa ya, kalau aku tengok memang terliur nak makan, iaitu produk jeruk ni. Jeruk ni memang sangat banyak kali dah lalu dekat FYP aku. Tengok, bagi aku dia sangat besar lah. Tengok sekepingnya dah lebih kurang dua jari aku ni. Tengok. So aku tak ingat nama produk ni apa, tapi aku akan sediakan beg kuning lah. Kalau siapa nak beli, boleh try beli dekat beg kuning. So ni dia, kita akan review lah produk jeruk ni. Memang nampak hantu besar yang aku tak tahu lah, macam terliur nak makan ni. So jom kita try makan, nak tahu sedap ke tak. Let's go. Kita ambil bau ni. Bau jeruk dia. So ni dia, kita pakai ini lah. Bismillah. Memang sangat gangok, sedap. Isi dia pun tebal. Kau suka? Sedap. So kita try lagi sekali. By the way, untuk siapa yang nak tahu, sekeping ni aku dah tengok lah dekat ChatGPT, anggaran dia punya kalori sekeping ni dalam 50 kalori. So kalau kau nak makan boleh, tapi jangan banyak lah. So ni dia. Sedap lah bagi aku. Dia crunchy, lepas tu tebal isi dia. Dia punya masam tak berapa masam, manis. Sedap lah. Kalau kau makan boleh repeat banyak kali. So jom kita makan lagi. Let's go. Bismillah. Tengok guys, benda ni. Siapa yang hantu jeruk kena makan benda ni. So good, sangat sedap. Dia tak masam, memang manis je. Memang sesuai dah kau nak makan. Ni kalau kau makan sehari ni boleh habis ni. Dia satu paket ada berapa yang? Satu, ada lebih kurang 10 keping lah. Lebih kurang satu paket ni ada 8 ke 10 keping. So memang berbaloi lah kalau kau nak tengok makan. So aku tak nak makan banyak. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So setakat ni je. Assalamualaikum semua and bye.